Assalamualaikum and hi semua, welcome back to Rofa channel. Okay, so hari ni kita nak buat vlog, daily vlog. Dan balik aku kat rumah sebab kita orang yang mana dekat kampus Indo, kita orang ada online class for convocation. Ya, hari ni dah 8 hari bulan 12 and esok is the last day of online class. So aku plan nak balik hari ni lah, balik sehari awal so that aku ada masa untuk chill-chill lepak-lepak before kena pergi physical class hari Rabu ni. Yeah. So jom ikut my days dekat university. Yeah. So sekarang kita nak pack baju lah sebab kita nak balik. Yeah. So ni situation before. Tada, dah kemas. Okay, ni nak letak kat dalam bag sana sebab dah tak muat dah. Dah tak muat. Ni overload ni. Dia biasalah balik muat, nak balik sana balik dah tak muat dah. Left me. So nak kita nak kemas, nak unpack. Jom buka lagu dulu. Asal korang kat sini? Sibuk cheers. Dan dah habis kemas. My god, berpeluh-peluh dah aku kemas, ya Allah. Jadi nak mandi and sekarang dah pukul 6.32. Okay, dah 6.30 ha. Oh, by the way, tadi aku ada beli. Kau nampak ke muka aku? Oh nampak. Ya Allah, muka. Sorry lah guys, berpeluh-peluh. By the way, aku bawa aku beli tadi. Oh, yang ni bawa pada rumah. Sukun goreng. Sedap. This is for my dinner. Dan ni ada kuih tiaw goreng yang aku baru beli kat DC. Diorang punya nama cafe, Dataran Syafiqah, pendek dia DC, okay. Harga kuih tiaw goreng RM5.50. Okay lah, nak makan nanti. Lepas isyak kot, isyak makan. Ni aku punya jadual waktu.
Pagi ni kelas kita orang pukul 8.30. Yeah. Inilah bukit kita orang mendaki untuk pergi menuntut ilmu. Habis kelas. That's all our class. Nak pergi lunch. Jom. Bapak meja saya tak nak balik lah. Kita selalu tapau and makan dekat bilik. Guys, kita punya lock bilik. Kau tengok ni tak masuk. Dah 30 minit dah video aku ni. Betul. Dah weh, dah. Belum. Bebak sini. Nampak tak? Pensi kat depan ni. Tu dia. Alamak Fatin ni. Nampak Sofi. Sebab tu sekarang dah pukul 12. Lagi 3 jam kita orang akan hadap test. Sekarang meja dah macam auditor. Okay, nampak kertas macam gitu ha. Kau auditor dah siap kerja. Ni auditor baru siap kerja. Yang ni auditor tak balance. Macam tu lagi sadar. Sekejap lagi kita nak pergi makan. Ni serius pula aku ni dorang. Entahlah. Test. Apa ni? Doa belajar. Awak. Weh, Fatih kasih tu siapa baru tau. So, hi guys. So hari ni hari Sabtu and kita orang akan pergi ke coloran. Yes. Hujan guys. Kan baru mula. Cakap apa? Pukul 8.51. Ya. Jom. Berapa dah penat kita orang get guys. Di sana insurans nak cover tu. Dia tak nampak. Siapa nak kuning? Merah. Jangan lupa cop jari, boleh datang ke sini. Dah cop lagi pun boleh. Hi guys, hari ni hari Ahad.
Kita orang ada modul aspirasi ya, hari Ahad. So dimarkah bas mana ada hari Ahad. Jadinya pilihan dia ialah book Grab student ataupun korang book Grab luar. And then tak ada siapa ambil kita orang. So last kita orang punya option ialah jalan kaki ke Menara, guys. Semalam beli swap, hari ni beli swap padu. Aku tak jalan kaki ke Menara tu je dah 20 minit tau. Kita orang baru sampai Menara Sains. Kita jalan je. Ulang suara kita orang jalan. Juga para pelajar sekolah profesi. So kita orang tengah buat explorers secara tiba-tiba. Bagi dia dah kisah dia. Jom. Ada lagi satu. Nak kena buat ini kita settle. Makan. Good morning. So hari ni kita orang ada presentation and juga hafazan Yasin 1 hingga 20, which is lot. Even though waktu upload ni kita dah habis dah. First ialah kita nak buat presentation. Kelas kita orang pukul 9.30. Takutnya. Takut gila. Korang group first. Sebab kan kelas kita orang dulu. This is the bus. This is the bus. Bas dah ada 4 bas yang tunggu kita orang. Kita orang tunggu bas. 2 bas Dek Nun. Depan tak ada bas. Elok ya Allah, bapak ramai. With on top of Tengkolok. So Appreciation for food arts. Hi guys. Hari ni hari Selasa dan sekarang pukul 4.58 and kita orang kena pergi ke Kesatria, iaitu co-curriculum lah sampai pukul 3.30. And then lepas balik tu kita orang pergi macam event program. Ni outfit ke Kesatria. Kena pergi ke Padang Kawat. Tiba-tiba drama pula. Kedena semua ini dah hujan. Lebat weh. Hujan. Duduk kita orang. Nampaklah rupa guys. Boleh duduk kat bawah. Welcome to our pondok. Tapi tak siap lagi. Nampak semua tengah. Okay guys, pondok kita dah siap. Nampak tak? Ui, cantik by pondoknya. So ini ada tempat kita masak air. Alhamdulillah. Nampak contoh ada api kat tengah tu. Sini ada periuk. Cantik. Cantik sekali. Cantik. 5 star. Di dalam hutan pun boleh 5 star. Alhamdulillah. Okay, dah siap. Okay, Alhamdulillah dah siap. Dah. Hai guys, kita orang dekat DATC sebab kita ada program. Dan jemputan rakan-rakan NGO. Kami membawa nama Malaysia. Sepanjang jalan di atas kapal tak ada orang datang. Rakyat Palestin kepada Ekor Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP dengan nilai sumbangan. Mungkin kita memang tak boleh nak buat apa-apa pun. Kita tak boleh nak tukar. Kita tak boleh nak apa-apa. Saya dan insyaAllah kita terima kasih sekali kepada Nabiha dan juga Syafi tuan-tuan. InsyaAllah bagi menyemarakkan lagi. Yang sebelum global sebenarnya kita akan tahu tentang Gaza. Artis. Tak. Tapi selepas berlakunya global sebenarnya berapa ramai di antara kita yang peka dan cakna dengan apa? Cuba mengalih pandangan dan sumbangan, tetapi dengan media sosial, dengan hati nurani.
tak akan ada dams baru. Ini kawan saya, nama dia Ilmi. Nampak tengah makan takoyaki. Bukan ekonomi, tapi tak belajar pun. Sebab apa? Sebab esok ada test ekonomi. Nak balik. Sabar, lagi 2 hari. Lagi 2 hari. Okay. Ekonomi ke? Tak. Tidak. Yang ni hanya buka soalan sahaja tapi scroll reels. Begitu. Ini tadi buat graf separuh jalan tak siap-siap daripada tadi. Tiba-tiba scroll TikTok. Ini baru tutup. Baru masih member. Itulah laporan pada hari ini. Esok test ekonomi. Malam karang. Lagi dia tengok malam karang. Study, okay. Dia claim dia study. Okay. Ini? Tak tahulah. Tak tahu. 네가 있는 날엔 기분 좋은 꿈을 꿔. There is no pause, but I would want a collective agreement from everyone. Hi guys. Hari ni hari Jumaat dan hari ni, ya Allah. Hari ni paper kita pukul 8 pagi. Dan sekarang pukul 7 dan kita dah gerak keluar. Pergi ke nampak je sebenarnya. Hari kita test statistik. Okay, we have a lot untuk kita hafal dia punya meaning lah, basically. And kiraan-kiraan pun kena ingat juga macam mana. Gelap lagi weh. Tak pernah lah aku start video pukul 7. This is our last vlog for this week. Weh, gelap betul. Nampak matahari pun tak keluar. Kita orang dah keluar dulu lah. Yelah, ada tak sunrise lagi. Macam tu lah. Tak ada orang lah Tak ada orang. So guys, kita orang dah habis test statistik. That's all from us. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share. Itu je vlog university kita this week. Bye guys. Guys say bye-bye. Din, bye-bye. Bye guys.